Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dah beli di kedai tadi. Sekarang jom kita rasa pula menu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan merasa oden dia lah. Ni oden dia. Ni nampak ni. Maggi dia ada bagi. Memang cantik, memang best. Lepas tu dia ada bagi macam fishball lah. Okay, fishball, ada 5 fishball dia bagi. So memang best lah. So korang wajib cuba ni oden daripada Terry's. Okay, Terry's yang family tag ni memang sedap. Tu memang sedap. So separuh ni saya bagi kat orang rumah saya jugalah. Saya dapat rasa, dia pun dapat rasa juga. Yang seterusnya adalah deep donut. Okay, deep donut. Ya, cuba bismillah. Donut di atas ni, coklat di kat bawah. Bismillah. Memang terbaik. Coklat rasa, roti dia rasa memang best lah. Coklat ni kat bawah ni. Ni coklat dia coklat dia. Ini pun saya tinggalkan separuh untuk rumah saya dan ni untuk saya juga lah. Kita padilah. Okey, sekarang kita nak cuba lamb shank daripada orang panggil nasi kapsah by Firdaus Mirabin. Bismillah. Memang tak mengecewakan, memang terbaik lah. So korang boleh dapatkan 30, 31, 1 hingga 2 bulan. Di mana? Di Masjid Bandar Baru Sriputra. Dia dekat dengan kuis sana. Memang best. Okay, jom kita rasa kuah juga. Sop dia. Bismillah. Nasi pun memang baik. Dia punya lamb shank pun terbaik. Allahu Akbar. Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Ingat nasi kapsah. Ingat apa ni? Nasi lamb shank. Baik Firdaus Mirabin. Ini suap dia. Memang cemerlang lah. Yang ini pun saya makan separuh, orang saya pun separuh juga. So dua-dua dapat merasalah apa yang saya makan, dia pun makan sama je. Ya, macam itulah. Memang sedap kan? Tak tipu. Daging lamb shank pun lembut. Okay? Dan terima kasih. Assalamualaikum.